Mula-mula first kali, sebab ada di dalam live TikTok ni yang aku dah record tapi dah banyak hari. Memang DAP nak keluar daripada kabinet. Kami akan mendesak di dalam Kongres supaya DAP keluar daripada kabinet. Kita tunggu dan lihat apa akan jadi. Dan aku mengharapkan DAP kasih ajar PKR sikit. DAP kasih ajar, kasih tekan, kasih tutuh PKR. Supaya PKR ni sedap diri sikit. PKR. PKR sedaplah diri. Okay, satu ni Iswadi Moni ada post satu. Iswadi Moni ada post. Apa dia kata? Anwar Ibrahim kena scam dengan Zahid Hamidi. Bebaskan Zahid 47 kes. Akhirnya Zahid langgar semua kursi di Johor, Negeri Sembilan dan seluruh Malaysia. Dari dulu aku pesan, jangan dihulur tangan selumbar. Dari dulu aku pesan, jangan tertidur di pelukan ular. Jeng jeng jeng. Satu lagi, malam ni, tak apa, yang ni aku bawa soal pencen. Rafizal Ramli berjanji nak hapuskan pencen. Okeylah, tak apalah. Okey? Alright, ini saudara Syukri. Terima kasih banyak-banyak kawan-kawan. Bantu like dan subscribe geng, kita baca komen sikit. Pastikan non tak guna jentera kerajaan untuk dia bebas berkempen. Cakap dega-dega. Yang semalam aku share gambar kan. Pakai baju logo Pakatan Harapan, turun ke Johor, naik helikopter. Dulu hang duk balun Ismail Sabri, hang balun Najib, hang balun Mae, hang balun Muhyiddin. Tiba-tiba, lepas tu dia bagi alasan dia. Oh, saya tak boleh. Saya ni Perdana Menteri. Saya Perdana Menteri. Lepas tu, saya ada bodyguard. Kalau saya pergi naik kereta saja, bodyguard saya nak naik apa? So, saya ada protokol. So, saya gunalah. Yang dulu hang duk pergi balon Perdana Menteri sebelum ni apa hal? Kalau dulu hang tak balon, kalau hang tak kritik pemimpin sebelum ni, orang takkan ungkit. Apa yang hang buat hari ni? Bayangkan hang naik kapal terbang. Hang hanya lagi 3-4 orang saja staff dengan bodyguard. Apa semua sikit ada 10 orang. Daripada Kuala Lumpur pergi ke Sabah. Mungkin 4 kali dalam masa seminggu tu. Seminggu tu 4 kali. Berapa juta lah tu. Itu kapal terbang. Helikopter. Pergi Johor. Turun. Kalau tak silap aku Gabak tu. Turun Johor. Naik helikopter. RM1 bayar ni. Bayar minyak. Kerajaan juga. Oh, saya Perdana Menteri. Saya masa saya tak cukup. Saya nak kena pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Sebab tu saya naik heli. Sebab heli ni cepat. Tak ada tol ke atas. Oh dah, itu semua alasan. Allah. Assalamualaikum, Mak Bon. Sahabat ni, Ciplos. Tengok ni, tengok muka Kak Syarmin. Boleh lagi ke duduk dalam PKR? Kita pakat-pakat keluar lah. Tapi tak boleh nak keluar sampai hari ni. Aku dah nak uninstall dah. Sikit lagi ya app ni. Tadi pagi pun aku try juga. Tapi tak boleh. Tak apa, koyak. Jangan jumpa koyak. Nak gelakkan tapi betul lah pagi warga asing. Hari Sukan Binatang, eloklah ambil kancil buat teman. Kita gigit Abdul Hadi awak. Mana rindu kat Azmin? Boleh jadi kan. Sebab Azmin bersama dengan Anwar daripada sebelum Anwar dipecat lagi kan. Azmin tu bersama dengan Anwar sebelum Anwar dipecat oleh Mahathir lagi. So dia ada sentimental tu. Sebab Mahathir kata dia ada bukti yang kukuh. Anwar sap kan. Baru ni aku dah tanya ChatGPT tau. Soal kenyataan yang dikeluarkan. Anwar 50 sebab Anwar tak layak jadi PM. Aku pun minta lah senarai dekat ChatGPT. Lepas tu dia kata dia tidak boleh. Saya tidak boleh menyalin atau menghasilkan semula keseluruhan kandungan buku yang masih dilindungi hak cipta. Buku tu masih copyright. 50 dalil. Mengapa Anwar tak boleh jadi PM? Khalid Jafri. Namun saya boleh memberikan ringkasan kandungan buku tersebut berdasarkan sumber yang tersedia. Anwar. Okey. Antara tema utama yang dibangkitkan oleh Khalid Jafri ialah tuduhan bahawa Anwar Ibrahim bersifat pendendam. Ada geng. 2. Suka menentang kepimpinan.
3. Mengamalkan strategi pecah dan perintah. 4. Tidak konsisten dengan janji politik. 5. Bercanggah dengan Tun Mahathir. Kena ingat 50 dalil ni dikeluarkan sebelum Anwar jadi PM. Sebelum Anwar dipecat. 50 dalil ni. 6. Cakap tak serupa bikin. 7. Dikaitkan dengan budaya rasuah. 8. Terlalu bercita-cita untuk berkuasa. 9. Bersikap authoritarian. 10. Mempunyai hubungan yang tegang dengan beberapa pemimpin UMNO. Dan seterusnya hingga 50 hujah kebanyakan berkisah tentang watak, gaya kepimpinan, hubungan politik serta pelbagai tuduhan kontroversi terhadap beliau. Kan? Tapi yang lain tu aku tak mau ambil. Aku tak mau percaya pun. Aku nak ambil satu je, nombor 1. Ni. Tengok ni. ChatGPT kata. Sebab waktu Anwar, sebelum dipecat, Azmin dah bersama dengan Anwar lah. Okey. Boleh bagi kepada saya 1 sampai 50 yang disenaraikan. Jadi dia kata, dia tak boleh bagi sebab dia masih lagi copyright. Buku tu dilindungi hak cipta. So 1 sampai 10 ni. Aku ambil yang nombor 1 saja. Betul lah. Nampak lah. Bila orang tidak sehaluan dengan dia. Apa jadi? Apa jadi? Apa jadi? Okey. Ada siap masuk Wikipedia. Jika saudara mahu membuat siaran langsung video politik, saya boleh menyediakan ringkasan semua 50 tema utama tanpa melanggar hak cipta. Latar belakang krisis Mahathir Anwar. Mana antara dakwaan dalam buku itu kemudian dipertikai, disangkal dan dibawa ke mahkamah. Adalah sumber-sumber berita semua ada. Ni 50 dalil bla 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 bla. Okey, dah lah. Tak payah fikir. Tapi seorang pendendam tu kita boleh kata boleh jadi ya. Bolehlah rawitkan dengan apa yang Rafizi Ramli respon. Yang pendendamnya you. Yang pendendamnya you. Boleh kata macam tu. Boleh guna hujah tu. Tapi yang aku paling tak puas hati sekali kan, soal tuduhan terhadap Mahathir. Sebab dia dipecat oleh Mahathir. Sehingga dia buat cerita The Untold Story Noor Anak Ibrahim. Cerita tu, bawah meja tu, tolak beg duit tu. Tolak duit. Beg yang ada duit yang ada dalam beg tu pakai kaki balik. Datuk ke mana tolak pergi kat kaki Anwar tolak balik beg tu. Lepas tu yang duk cerita rasuah sakau, bill out, kayakan kroni, kayakan anak-anak beranak. Apa tak tahu. Lepas tu, okey, hari tu kan aku share bersama dengan hampa. Kata ada video. Okay. Aku nak kena cari balik file tu je, bulan Mei. Yang aku cakap, ceplos-ceplos tunggang. Dah ada bukti berkotak-kotak. Disebabkan Tun Dr. Mahathir saman Anwar Ibrahim. So Anwar Ibrahim buka semak file. Okay, jap. Aku nak kena cari je. Ini dah bawa. Kira kononnya Anwar dah ada bukti berkotak-kotak. Okay, jap. Berapa hari bulan aku lupa. Okay, tengok jap. Aku nak kena cari je. Berkotak-kotak. Jap. Johor kan. Okay. Bukti. Okay, 25 Mei. Okay, ya, aku nak cari. Sepur pun tunggang lah video tu. Mahathir. Hang tunggu Mahathir. Anwar dah ada bukti. Hang tunggu Mahathir. Anwar dah ada bukti. Okay, jap. Mana dia ni? Alahai, mana dia? Okay, back lagi 24 tak? Tak ada. Okay, jap. Hang tunggu Mahathir. Anwar dah bagi bukti dah. Mana dia ni 21. Habislah Mahathir. Bukti. Ni. Ini lakukan, saya akan bongkar. Oh, bukan. Kalau ini dilakukan,
Hampa ingat tak ucapan-ucapan Anwar di dalam kempen dulu? Antaranya macam ni lah. Kalau ini dilakukan, saya akan bongkar semuanya. Terangkan kepada rakyat, betul. So, daripada dulu lagi, hang duk cakap dia nak bongkarkan itu Mahathir lah, Najib lah, apalah, Daim lah, apa segala bagai. Daim tu pun soal isytihar harta sampai hari ni. Dekat 4 tahun dah hang jadi PM. Baru isu isytihar harta, belum lagi mana hasil kekayaan Daim tu. Projek apa, skandal apa. Dan Fahmi, media kerajaan mesti mainkan peranan, terangkan faktanya betul. Ada projek yang memang kerana persekutuan, ditulis itu projek kerajaan negeri. Okey, itu soal Johor lah. Okey, sekejap. Aku nak cari video yang berkotak-kotak tu sekejap. Mana? Yang berkotak-kotak. Anwar Ibrahim bongkarkanlah apa dia salah laku kerajaan kawan hang BN Barisan Nasional tu. Tunjukkanlah, dedahkanlah. Rakyat memang aku tak sabar betul ya. Okey jap. Okey, layan jap video ni geng, sambil-sambil aku duk cari. Saya undi biar jam Dulu saya undi biar jam Saya rasa wah, ini kalilah saya dapat. Tapi lepas 3 tahun saya rasa tertipu Perasaan saya lah, ini petrol naik yang kita sangat susah lah. Kita nak kerajaan kita cari satu cara lah untuk jagakan rakyat lah. Very important, jaga rakyat. Kita sangat susah. Very sad lah, very sad. Saya rasa dulu saya undi biar jam saya rasa wah, ini kalilah saya dapat. Tapi lepas 3 tahun saya rasa tertipu saya rasa tertipu lah. Saya rasa saya kena perangkap lagi lah. Jadi sangat kecewa lah, sangat kecewa. Tapi saya mau bagi semua kawan tahu, kita mesti ada semangat supaya memakmurkan negara kita. Jangan dihancurkan oleh segolongan orang. Pesan terakhir kepada pimpinan. Okey. Kita tengok ini ucapan Pudin. Ucapan Pudin. Adakah PKR hari ini masih gah, masih hebat, masih luar biasa, masih berada di kemuncak sokongan rakyat seluruh negara? Kita dengar Azad. Nak sampaikan pesan terakhir kepada pimpinan. Bermula daripada Nurul Izzah. Okey dah. Tak apa, aku dah jumpa dah. Okey. Atuk Kantoi. Nampak berkotak-kotak Berkotak-kotak Wow. Berkotak-kotak nampak tu, berkotak-kotak Tu dia. Okey, disebabkan Atuk Mahathir saman Anwar Ibrahim 150 juta disebabkan ucapan Anwar 22 tahun 22 bulan mengkayakan anak-anak bla 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 bla. Tapi Anwar dia tak sertakan bukti pun. So sampai Mahathir saman Anwar Ibrahim. So Anwar perlu menjawab. Adakah ini kotak-kotak soal skandal Tun Dr. Mahathir? Sebab kita pun tahu anak-anak Mahathir ni bukan miskin. Kaya anak mampu. Jom kita dengar. Ini muzik. Dia kata dia ada bukti. Kotak-kotak bukti. Tulisan-tulisan bukti ada. Saya akan tunjuk. Tapi bila saya minta dia tunjuk, tak boleh tunjuk rahsia. Kalau awak ada, tunjuklah. Tunjuk saya curi duit. Pasal kita tahu ada orang yang curi duit dan dihadapkan ke mahkamah, dibicara dan dimasuk dalam penjara. Kalau saya curi duit, tunjuk secara terang saya curi duit, boleh bawa saya ke mahkamah dan ada perbicaraan. Dan kalau saya betul-betul curi duit, masuklah saya dalam penjara. Okay. Nampak tengok Atuk Kantoi melihat 6 kotak bukti. Aku tak pasal stop sebab muzik dah copyright tau.
Tapi ada orang duk tengah bercakap. Satu, dua, tiga. Siap. Siap. Kalau tengok keadaan macam tu, itu dah 4 dah tu. 2, 4, 6, 8, 10. 10 kotak dah ni rasa ni. Nampak? Okay, kotak yang keempat untuk bukti. Habis dah, Mak Dik, Inna Dik. Aku tak tahulah, Mak Dik. Bekas Perdana Menteri yang pertama masuk dalam penjara. Selepas Anwar jadi PM. Mampui. Kotak yang ketiga. Tu dia. Kotak tu kosong ke atau ada isi tu? Kotak terakhir 6 Ya, apa dia tu? kotak. 6 kotak. Ambillah. 6 kotak. 6 kotak. 6 kotak. Hari pertama prosiding perbicaraan saman fitnah Tun Dr. Mahathir Mohamad terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya berlangsung kurang daripada 30 minit pada Selasa 21 Oktober. Prosiding ringkas itu menyusul selepas peguam bekas Perdana Menteri yang berusia 100 tahun itu. Okay, geng, ini apa berita harian Metro, aku tak boleh duk nak play, nanti copyright. Okey. Cerita dia, Mahathir telah saman Anwar Ibrahim 150 juta di atas ucapan 22 tahun, 22 bulan, anak-anak kaya, cucu-cucu semua kaya sebab pemerintahan dia. So Mahathir saman. So bila Mahathir saman 150 juta kalau tak silap aku. Kan? So Anwar perlu sertakan bukti. Tapi video tu aku tak jumpa pun dekat mana-mana, tapi video tu aku jumpa di dalam akaun TikTok geng-geng Setpur. Setpur penjilat kan, kira penjilat gila-gila lah kan. Setpur, tempur. Mustafa Mansur tu lah dengan Shahabuddin Embun tu. Tak tahulah apa isu yang sebenar-benarnya. Kotak apa, tak kotak A4 apa pun kita tak tahulah kan. Tapi tak apalah, kita tunggu dan lihatlah. Kita tengok apa akan jadi. Sebab dulu Anwar Ibrahim kata duk sakau sana, sakau sini. Tapi dia tak ada pun Anwar mendedahkan buat laporan SPRM sana sini ke apa. Tak ada. Tapi tak apa. Kita tunggu, kita lihat apa akan jadi. Dan kita kena pastikan Anwar Ibrahim tumbang. Tu je aku nak beritahu. Kita kena pastikan Anwar Ibrahim tumbang. PAS BNP Bersatu 2x5 mudah kempen kepada rakyat yang mereka 2x5 mudah nak dapat undi Melayu banyak sikit, insyaAllah. Sepatutnya kita fokus naratif 2x5 ni. Okey, tadi aku cakap tak habis tau. Kata DAP kongres dia akan di-extend bulan Julai atau bulan Ogos. Bila DAP dah buat satu keputusan yang luar biasa, keluar daripada Pakatan Harapan, keluar daripada kerajaan dan keluar daripada Pakatan Harapan. Waktu tu nak abang pergi ke hampa, PAS buka tangan macam ni dekat PKR. PAS buka tangan macam ni. PKR, marilah. UMNO, marilah. Amanah mungkin dia tolak. Sebab amanah tu serpihan daripada PAS. Mungkin lah kan, tapi mana nak tahu dia bersama dengan amanah. Tak apalah amanah, marilah. Korang dah tak ada DAP. Hampa dah tak ada DAP, marilah. Macam ni cerita dia. Anwar Ibrahim. Tapi kita tunggu dah lihat lah. Apa keputusan? Banyak yang komen. Jadi aku ada buat soal, aku ada tanya juga soalan tadi. Ada 526 orang yang undi. 526 orang yang mengundi. Saat ni boleh tengok dekat ruangan komen.
Boleh tengok dekat ruangan komen 526 orang yang mengundi. Aku tanya, kau percaya Anwar Ibrahim? Tak. Dalam 526 orang, tak percaya langsung 72%. Lebih daripada 400 orang. Lebih kurang dekat-dekat 400 orang tak percaya langsung dekat Anwar Ibrahim. 50-50 antara percaya dengan tidak percaya terhadap Anwar 21%. Dan yes, yang percaya sangat-sangat 7% sahaja. Anwar Ibrahim. Tak apalah Anwar Ibrahim. Tengoklah macam mana. Kang Badon dah mula jadi Atuk Saka 2.0 guna MC sekat media, the coverage. Bawa-bawa pemerintah, kuku besi dah bermula. Setuju? Nun akan angkat martabat Rohingya sekiranya ada kebolehan boleh menjadi pengundi hantu. Pun boleh. Dulu apa segala bagai ni UMNO BN dah buat dah. BN dah buat dah semua ni cerita dia. So sama ada dia nak tiru, dia nak teruskan ataupun tak ya. Nonoi. Bongkar butuh paang. Kunyit. Ada orang komen lah. Okey lah, tak apalah. Okey geng.